Nih, Madris mana lah? Dia tahu minum kah? Kita tunggu lama dia. Jangan-jangan dia tidur lagi kot. Ini mesti sih malas. Kalau sih malas biasanya dia tidur pukul 3, pukul 4 dia bangun tu. Selalu tak macam ni. Dia kerja malam balik lah. Mak Deri dahsyat betul. Tapi tak apa. Kalau Mak Deri tak ada pun nak gaduh apa? Apa? Kita tak boleh minum. Tak boleh makan. Tanpa Mak Deri. Mesti boleh bukan? Betul tak Pak Uda? Betul, betul. Makan boleh, minum pun boleh. Bayar mestilah boleh tak? Bayar sendiri. Memanglah bayar sendiri. Saya minum makan semua bayar sendirilah. Ada selama ni saya minum makan orang lain bayar? Tak ada. Saya bayar. Memanglah Pon. Memang aku tahu. Siapa tak kenal Budin. Tapi selalunya tu bila makan tu lihat aja rasa nak keluarkan duit dari poket. Tuan, nak pilih saya tu, nak pilih saya. Tu dulu 10-15 tahun dulu boleh cerita. Lari jangan. Lari saya dah kerja. Duit ada tau. Nak abang mai. Sebelum saya makan, sebelum saya minum apa benda pun, duit saya duk usyar dia bila nak bayar tu tak. Dalam poket ni ada duk tengok je ada berkelepiak. Duk gedik-gedik lagi. Betul tak? Betul tak, Rawi? Betul lah, Pak Uda. Ini, saya tengok ini Budin punya poket. Ini ada gerak-gerak tau kah? Nanti dulu. Poket mana yang bergerak? Kalau poket seluar yang bergerak, itu maknanya Budin ni tak pakai seluar. Apa dia? Alah, dia main dah. Abang Budin tak pakai seluar? Ayo! Abang Budin tak pakai seluar? Mana? Mana cepatlah! Bawa kain, bawa sarung cepat tualah apa cepat! Iyalah, kamu nak buat apa? Abang Budin tak pakai seluar! Cepat! Budin! Tak pakai seluar? Abang Budin! Bila pula masa dia nangis keluar ni? Budin, kamu dah buat tebiak ke? Budin, kamu jangan bergerak ke mana-mana. Jangan kamu bangun. Jangan kamu cuba nak bergerak, Budin. Ni, ambil apron Mak Angah ni kamu pakai ya. Nah. Dah, tak payah. Kalau Mak Angah buka apron, tutup sini, buka sana. Ni, Lucy, apa yang pula ni? Apa yang kecoh-kecoh sangatnya? Bukan Lucy lah. Dia orang kata Abang Budin tak pakai seluar. Yo, nanti Abang Budin bangun jalan-jalan kat sini boleh kecoh satu flat lah. Ni apa ni? Tengok! Menjerit-jerit lagi. Weh, Lucy tengok sini. Amboi, tutup mata pula dah. Kalau Abang Budin tak pakai seluar, tengok. Abang buat apa? Abang Budin tak turun sini lah, ada abang kau pula. Abang Budin tahu. Abang Budin akan pakai baju besar sampai ke lutut. Abang Budin tahu lah nak main serak-serak. Ni dia ni punya pasal ni. Bagi dia kot. Buat cerita. Gerak-gerak. Hantar apa siapa? Aku bukan apa. Aku simpan duit. Nak bayar makan minum tu dalam poket baju. Yalah, tadi saya cakap lah poket baju dia gerak-gerak. Tanda ni wang mak keluar lah tu. Lain kali cepatlah masuk poket baju, jangan poket saja. Ini sebelum saya cakap poket seluar. Pasal awam dia pasal lah, bukan saya pasal lah. Ya sudahlah, apa ini poket baju, poket seluar tak habis-habis ni. Dah Lucy, cerita dah macam ni jangan duk haru biru sangat. Sebenarnya abang cakap, abang punya duit ada dalam poket. Tapi duk tengok apa yang abang makan, abang minum nak bayar. Duit tu bergerak-gerak, menguek-menguek nak bayar. Hati lah. Nak tipu budak dah tu. Dia bergerak-gerak. Ingat Lucy macam mana dia bergerak-gerak sendiri. Sudahlah. Lucy tak mau campur lah. Mak Ngah, bagi Lucy fresh orange satu. Ya. Hang ni buat malu hang tengok. Danny sampai kata aku macam tu. Hang suka aku gerak-gerak ke? Apa? Aku tak gerak pun nasib baik tu. Duduk sini menyapa lah. Duduk sana lagi baik. Abang Mak Luris hari ni tak nampak. Tak datang, tak lalu, tak melintas kat sini. Ayo, saya hilang lah macam mati. Saya hilang lah. Cari dia makan. Saya hilang lah. Saya pergi cek tengok atas sana. Biar saya pergi tengok atas. Tak payah nak pergi tak payah. Aku dah pergi dah dengan Budin. Aku naik sendiri atas tu. Masuk dalam rumah dia. Tak ada sini. Tak ada. Aku masuk rumah dia, pun dia tak ada rumah. Pakai kunci spare, dia letak atas palang pintu tu. Masuk buka tengok,
Ingat kau Mak Deris, mau duduk dalam rumah, malu nak keluar. Tak ada seluar ke apa. Aku masuk seluar ada, dia tak ada. Balik malai. Wah aku cari. Bawah katil tempat dia tidur, biasa tidur tak ada. Bawah almari kabinet tak ada. Masuk ke dapur bawah almari, dapur pun tak ada. Pergi dalam bilik air, dia tak ada. Bekas dia ada dalam bilik air. Bekas, dia tak ni. Dia tak tarik bekas. Ni nak abang mai, kami cari bila Mak Deris dah hilang, tak jumpa. Nak abang mai. Ni macam mana ni? Boleh jadi macam ni. Mak Deris tu sikit boleh bersorang ke kamu boleh tak nampak ni? Mak Angah nak khabar ke kamu. Mak Deris tu katalah kalau dia menyorok belakang pintu, takkan kamu orang tak perasan? Mak Ngah, ini bukan masa nak bergerak main sorok-sorok, ingat budak main sorok-sorok. 2 jam tau. Rumah dia bukan besar sangat, tapi kita duduk 2 jam. Geledah, buding kiri saya kanan. Habis tu kami tukar lagi sekali. Tak jumpa. Saya pergi tempat dia sidak air, tak ada. Saya pergi kat tong isi air tu. Tak ada. Ingat kau dia ada bergendam lemah mati dalam. Tak ada. Tak ada. Pergi mana-mana. Buka sebot apa melerut kau dia kata lok. Memang tak ada. Ada lesat hilang kait dengan ayak daudai tu. Mak Angah dengar macam kau silap mata pula gayanya. Memang betul silap mata, Mak Ngah. Sebiji macam silap mata. Bayangkan semalam. Malam tadi. Semalam. Cerita. Saya, Dik Budin, Rabi, Mak Deris. Kami 4 orang pergi makan. Di restoran 24 jam Cik Ali Cik In tu. Ali Cik In. Duduk situ sampai pukul 1:30. Macam-macam cerita. Lepas tu kami balik Dia balik, saya balik, Budin balik, balik. 1:30 tengah hari. Saya ada, Rabi ada, Budin ada, Mak Deris tak ada. Tu dia. Black Magic lah tu. Black Magic dia ni. Mak Deris bukan kata, saya pun heran betul. Macam mana dia boleh hilang? Badan macam tu macam besar, perut macam tu macam borok Tiba-tiba dengan sekelip mata, hilang. Heran. Cepat. Kita pergilah. Report polis. Yang tu lah tau. Tengok sikit-sikit boleh. Buat naya boleh tau. Boleh banyak kes lain lagi tau. Kes Mak Deris saja 10 kali dah tahun ni hilang. Macam boleh cari. Macam-macam. Boleh pun dah boring dengan Mak Deris ni. Menyampah kan dia. Mak Deris tu memang perangai dia macam tu. Kita cari hari ni, esok dia hilang. Baik kita tak usah cari. Dia boleh baca dia macam-macam tau. Jak dia hilang suka hati dia, nak hilang. Nak timbul-timbul. Sekejap menjelma, sekelip menghilang, sekelip menjelma. Perangai dia daripada kecil lagi. Apa tu? Tengok. Cik, baiklah. Tengok. Betul kata hang ni, Mak Golok. Mak Deris, dia boleh hilang, dia boleh timbul jika sekali mata. Tengok dah merah. Lagi satu, betul-betul silap mata. Pasal malam tadi, Mak Deris ni sebaya dengan Rabi, saya Budin. Kami sama sebagai seorang pemuda, remaja yang belia, yang bercita-cita tinggi. Tapi hari ni tengok, 12 jam kemudian menjadi seorang tua yang penuh dengan berpenyakit. Siapa ni? Cari siapa? Ni anak. Takkan tak kena member. Mana mata taruh? Ni Mak Deris lah. Alamak, ketak. Tapi kenapa jadi macam ni? Lucy menyesal lah. Dulu dia muda, dia tamu. Sekarang dia sudah tua. Awas sapu dia, berapai dia, lari dengan dia. Langkah. Pergilah. Ni nak tumpang tanya sikit boleh? Berlakon. Ni pelik ni. Ada pakaian berlakon drama swasta mana ni? Tengok, bisa polisi putih, tidak putih. Pakai kampus. Ni flat Sriwangi kah? Siapa ketua dia? Saya nak jumpa. Ketua dia. Dia buat seorang dalam tu. Ni nak berlakon seorang dalam. Nak tunggu seorang Mak Jun, Mak. Mak, jangan temerang kami lah Mak Deris weh. Kalau hang kata hang nak buat apa, hang bak terang-terang apa aja hang. Ingat kami tak kenal. Jangan kata Arab. Hang pakai kepala lembu pun kami kenal. Kenal saya kah? Kenal. Macam mana boleh kenal? Saya tak pernah sampai sini. Inilah baru pertama kali saya sampai sini. Abang Budin. Awak? Ana rasa bukanlah Abang Budin. Ana rasa ini bukan Abang Mak Deris lah. Bukan. Mungkin ini adalah abang Mak Deris. Nanti dulu. Mak Angah tanya Mak Angah tanya. Encik ni siapa? Datang dari mana nak cari siapa? Mak, Mak masuk lah. Jangan dilayan sangat Mak Deris. Kalau lagi kita layan kan lagi kuat Parkinson dia tu.
Lagi kita tanya, kepala pak bawah tu. Betul. Sekarang dia lenguh, dia berhenti sendiri lah, dia boleh habis lah tu main. Nah, ni kita jangan layan dia. Saksi dia tanah kuda. Apa kita nak? Kita duduk minum. Kamu nak minum apa, Mak Dereh? Mak Dereh? Mana dia? Saya datang ni pun nak jumpa Mak Dereh lah. Saya tinggal di sini kah? Ni Encik ni siapa? Saya ni ayahanda dia. Woi. Tolonglah mak. Mak, kalau nak berlakon pun, carilah watak bagus sikit. Kalau berlakon jadi polis macam Yusuf Aslam. Pergi mana-mana pun polis kenal, polis hormat. Suruhannya sambil lepas. Ini menjadi ayahanda sendiri apa mu dapat? Ni budak ni siapa ni? Dia cakap macam saya tak faham macam Dikir Barat dia siapa dia ni? Amboi. Tak kenal apa tak kenal. Cik Wan betul lah Cik Wan ni bapak Mak Dereh. Ayahanda. Itulah nak dah agak dah. Pakcik, Ya. Pakcik cari Abang Mak Deris ya? Ya. Abang Mak Deris tak ada, dia hilang. Hilang tak apalah. Dia memang macam tu dari kecil. Set ada, sekejap tak ada, tak apalah. Tapi ni saya nak cerita sebenarnya saya ni mari dari jauh. Dari Tepin. Tepin? Naik kereta api. Jadi penatlah. Jadi perut ni pun rasa tak apa, nak sedap. Di sini adakah tempat kalau kat mana kita boleh ni? Encik ada tapi bukan kat sini. Ada. Rawi, kamu bawa pakcik dekat pejabat kamu Rawi? Cepat. Pakcik, Jangan tidur kah, makan kah, mandi kah, semua dalam saya. Mari. Baiklah budak India ni, siapa nama dia? Rawi. Rafi, macam penyanyi Hindustan. Ada. Bapak tak bang, saya pergi dulu lah. Ya. Amboi lawa bilik ayak ni. Orang kata bilik ayak di bandar ni cantik saya. Pak Buju, bapak Mak Dereh. Mai ketak dia ni. Dia tu. Rupa dia nak kata lagi perangai sama sebiji macam Mak Dereh. Mak Dereh Tepin dia kata. Duduk semang-semang dia kata apa? Perut pun dah tak sedap ni. Saya ni mana tu nak merah lah tu. Bapak Mak Dereh ni. Nasib baik betul saya. Saya ingat Mak Dereh belakang tu. Mulut tu. Saya nak tarik janggut, tarik misal tu. Kalau saya tarik janggut dia, tak ada bilik Rawi, rasa sini juga. Ni mana dia sekarang? Pak Uzu, dah ni orang tua tu bapak Mak Dereh duduk ada dalam kedai Rawi. Bagus, jangan-jangan tak habis lagi saya panggil dia. Dah Rabi! Segera bang, bawa aku pergi bang. Tak habis lagi ke? Apa Nes susu. Dia tengah tidur. Lepas 3 minit saya kucuk dia lah. Kuja Nek powder, teh satu. Ni. Nanti aku nak tanya ni, apa hair menor tu datang kemari tu? Kata nak Cik Mak Dereh. Tak, aku dengar Mak Dereh tak ada sini. Mana perginya? Udah. Ada kamu nampak Mak Dereh melintas depan ni dia? Kata budak ni dia dah raih. Tapi kata ayah dia memang macam itulah daripada kecil lagi. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Kalau kamu nak tahu yang selebih itu, kamu ingat-ingat, kamu tanyalah dia sendiri. Siapa? Tanya Mak Dereh lah. Mak Dereh lah. Tak tanya siapa lagi pasal... Nih, Pak Ko. Tidur lagi lah. Lagi 3 minit lepas itu saya mari kutut sama awak. Tak apalah, saya dah mengantuk dah hilang dah. Ramai dah tu. Ni Cik Busu kan? Busu beg tengah. Ya, saya ni Haji Kukiram ayahandanya kepada Mak Dereh. Oh, Kukiram. Yang ni siapa ni? Jangan kena. Cik Udan. Ya, saya. Ya, saya. Pakcik. Ya, saya. Nama saya Budin. Nama saya Budin. Jumpa semalam tu kan kak? Ni kenal? Kawan saya. Ismail Golok nama dia. Ismail Golok. Macam nama orang putih. Ismail Golok. Di mana golok aku?
Jawab kelantar. Maaf saya semalam ni kami macam tak percaya. Siapa nama? Pakku. Ni Bude, awak tadi terang dengar saya panggil dia Pakku terang dengar. Rafi, bukan Pakku, Pakku. Nama saya pun bukan Rafi. Siapa lah tu? Ni saya ni hari ni ada hal nak bincang dengan Cik Busu dengan Cik Uda ni. Ya. Jom kita duduk Sila duduk. Sila duduk Pak Guru. Nak bincang pasal Mak Dereh kan? Boleh. Pasal kami pun boleh dengar sama. Kita pun member Mak Dereh juga orang. Saya pun dia punya kawan juga Pak Guru. Tak apalah Rafi. Ni Pak Guru minta duduk belah sana. Sana bagi orang yang mendengar. Di sini ni bagi orang berbincang. Sila pergilah. Orang muda-muda sikit. Baik Rafi ni rupanya. Ni. Balik kita. Apa hajat sebenarnya ni? Apa hajat cakap? Sebenarnya Mak Dereh tu anak saya tu ada tulis surat kat saya. Oh. Tapi sebelum tu boleh saya nak tanya sikitlah. Mak Dereh tu semenjak duduk sini ni adakah dia buat perangai tak senonoh apa kan? Tak ada. Sepanjang duduk sini tak ada dia. Baik budaknya, bersopan santun. Rajin bekerja. Kerja. Sebut pasal kerja ni saya baru teringat. Saya nak tanya lah sikit, malu pun dah tapi tak apalah. Dia ada kali dia kerja tu. Tak. Dia tak kerja angkat dah. Dulu. Dia tukar kerja baru. Dah lama dah tukar. Ni Pakku. Ya saya West Ismail. Ismail. Minta maaf lah nak tanya sikit Pak Kaji. Ya. Pasal kerja dia ni lah. Lama dah tunggu nak tanya tapi tak pernah. Tanya Pakku ada. Tak apa tanya. Baca apa sih? Dia kerja masa dia nak mohon kerja ngangkut tu dulu. Ada dia tak bincang dengan Pakku siapa dia boleh kerja macam tu. Saya ni nak cerita pun malu. Tapi tak apalah nak cerita benda betul lah. Memang ni apa orang kata, saya punya keluarga daripada susu galuh daripada atas sampai ke bawah ni semua tak ada yang kerja macam tu. Mak Dereh seorang lah dia pergi menjurus ke arah tu. Macam mana ni? Mak Dereh cerita. Memang kerja tu kerja keturunan daripada asal. Itu dia mengarut tu kalau macam tu. Kau ajak budak tu kalau dia kata lagu tu. Tak nak. Jadi dia seorang lah yang buat kerja lagu tu. Dia pun pasal tu lah lama dah tak balik kampung. Tapi sekarang ni Pakku. Ya. Ni Mak Dereh ni. Ya. Sekarang ni dah elok sangat dah. Kerjanya pun bukanlah mengangkut lagi. Dah naik pangkat. Gaji dia tu pun dah naik dah lumayan. Tapi dalam celah-celah itu Pak Kuji. Ya. Apa namanya? Dia setiap kali makan di sini dia selalu aja Belanja dengan kawannya. Bagus. Saya tahu anak saya tu memang baik hati. Dia tak kedekut langsung. Ya memang tak kedekut. Ya memanglah belanja kami siang malam. Tak habis-habis. Sampai kami tolak belanja dia. Saat ni nak belanja tengah hari lagi. Tapi saya tahu Cik Uda. Ya, kadang-kadang Mak Dereh tu pun ada berhutang juga. Tapi pasal tu Cik Uda jangan risaulah. Segala hutang pitang dia. Pakku nak bayar. Bukanlah hutang dia bayar sendirilah. Tapi saya ni sebagai ayah yang bertanggungjawab dah mengajak dia. Saya kata kalau hutang banyak mana pun, lama mana pun 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 tahun pun mesti bayar. Mesti bayar. Kalau macam tu kan okeylah, tak ada masalah Pak Uda. Selamat menunggulah 10 tahun lagi. Nanti kita dah belok-belok kita tanya ni sebenarnya cerita balik pada Hayat tu. Apa hajat ni? Kita mari balik pada hajat saya tu. Saya ni sebenarnya datang nak merisik. Maklum sajalah. Bonda Mak Dereh tu pun dah lama sangat dah meninggal. Jadi saya pun duduk seorang-seorang. Mak Dereh pun dah besar banyak. Jadi Mak Dereh ada tulis surat dia kata di sini ada 2 orang budak perempuan. Jadi dia pun tak tahu nak pilih. Dia suruh saya mari tengok sendiri. Gitulah nanti dulu. Jadi Mak Derehnya ni menyuruhnya Kuaji tadi datang sini berisik nengok lepas tu buat pilihan. Nak tanya pilihan siapa sebenarnya untuk Mak Derehnya ke untuk Kuajinya ni? Cik Businya untuk siapa? Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.